An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah an ibn Abdullah, an Abdullah bin Uthman bin Amir ibn Umar ibn Ka'ab, panjang nama ni. Qala nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا قال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. Ni cerita menarik juga ni. Ni cerita juga ni. Kata Abu Bakar, ketika kami berada dalam gua Sur, saya melihat tapak kaki kaum musyrikin di atas kepala kami. Gua Sur ni masa peristiwa apa? Peristiwa hijrah. Nabi dengan Abu Bakar duduk dalam gua. Abu Bakar kata, kalaulah orang kafir yang ada kat pintu gua tu tengok kaki dia orang akan nampak kita. Sebab apa Abu Bakar kata tengok kaki? Dulu saya baca hadis ni saya tak faham. Saya duk ingat pintu gua kat atas. Kalau tengok kaki nampak kita. Maknanya dia orang tunduk tengok kaki nampak. Rupanya bukan. Saya panjat sendiri ke Gua Sur, naik sendiri ke Gua Sur. Bayangkan naik pukul 2 pagi sampai kat pintu gua dalam pukul 3 suku, 75 minit. Sebab apa saya naik pukul 2 pagi? Tak panas. Jadi kita tunggu subuh kat atas sana. Naik siang panas, Mekah Mekah panas. Dalam 75 minit. Bayangkan kita orang muda naik ambil masa 75 minit. Rasulullah masa panjat bukit itu umur berapa? Cuba kira. Masa Nabi naik tu 53. Jadi Nabi umur 40, dakwah kat Mekah 13 tahun, hijrah. Mana hijrah ni umur 53. Saya orang muda naik 75 minit. Tu pun ada lorong laluan tangga dia buat. Nabi naik masa umur 53, panjat bukit nak jaga agama Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik. Masa saya naik tu, saya jumpa di pintu gua satu perkara yang memang saya tak boleh nak lupakan sampai sekarang. Kita naik, saya jumpa dekat pintu gua tu orang Bangla jual air. Tak boleh nak lupakan. Itulah yang ajaib tu kan. Dengan peti ais ada sekali. Itu perkara yang tidak dapat saya lupakan. Tak ada suspend apa pun, Bangla jual air. Kata ya Allah, apa atas ni jual air. Ada peti ais lagi. Yang dia letak air batu dah, letak air. Harga 200% lah. Dia makak. Yang harga 2 riyal jadi 4 riyal. Tak apalah tu cerita Bangla tu. Baru saya faham Abu Bakar kata, kalau tentera di luar itu melihat kaki mereka, rupanya pintu gua macam ni, pintu gua kat bawah. Kita nak masuk gua tu, kita kena tunduk masuk gua kat dalam. Jadi tentera musyrikin dah berdiri kat depan pintu gua. Jadi dia tengok pintu gua tu, ada riwayat kata ada sarang burung, ada sarang laba-laba. Jadi ada riwayat kata tak ada pun benda tu, tapi Allah buat tentera ni tak nak tengok kaki mereka. Abu Bakar dengan Nabi ada dalam gua. Itulah kata Abu Bakar, sekiranya mereka tengok kaki-kaki mereka, mereka akan nampak kita dalam gua. Itu keadaan. Masa tu yang kejar ini nak bunuh Nabi, nak bunuh Abu Bakar. Kat pintu gua dah kaki. Ya Allah. Itulah yang Abu Bakar sangat-sangat ketakutan, suspend. Masa itulah Nabi tidur di atas riba Sayyidina Abu Bakar. Nabi tidur atas riba Sayyidina Abu Bakar. Masa tu hubungan Nabi dengan Abu Bakar apa dia? Sahabat satu. Satu lagi bapak mertua. Abu Bakar bapak mertua. Nabi tidur atas riba bapak mertua. Imam biasa tidur atas riba bapak mertua. Bala ni bagi saya, Abah, saya nak tidur atas riba Abah. Sebab Nabi tidur atas riba Abu Bakar dalam gua Sur. Dia kata kau ni ada apa ni kan?
Nampak kat luar tu ada iklan khusus kahwin tu, kenapa kau tidur atas riba aku ni? Bahaya pula. Jadi masa tu Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar kata, Rasulullah, kalau dia orang tengok bawah kaki mereka, mereka nampak kita. Dan Abu Bakar takut, stres, tension, bimbang keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata apa? Ya Abu Bakrin, bagaimana persangkaanmu terhadap dua orang yang disertai oleh Allah yang ketiga bersama mereka? Ni tawakal tingkat tinggi. Nabi kata, Abu Bakar, apa pandangan kamu tentang dua orang? Allah bersama mereka. Nak beritahunya, bila Allah bersama kita, Allah akan jaga kita. Dalam Quran sebut, Nabi cakap ke Abu Bakar, Nabi sebut perkataan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. La tahzan, jangan sedih, Allah bersama kita. Ayat ni kita kena pegang kemah-kemah. Kadang-kadang kita nak hidupkan program masjid, nak hidupkan surau kat tempat kita, orang marah, orang fitnah, orang kata apalah surau buat ceramah, ganggu parking orang, jam jalan. Apalah masjid, kutip duit tabung derma, mana pergi duit. Apalah buat ceramah banyak sangat kat masjid ni, banyak sangat ceramah, tak perlu ceramah banyak. Orang perli, orang ganggu, orang fitnah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Kita nak jujur dalam perniagaan, tak nak rasuah. Kita nak jaga agama. Orang tak nak bagi projek, orang tak bagi job, orang tak nak berurusan dengan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Kita nak kerja, nak semayang, kita berhenti kerja sebab tak boleh semayang, berhenti kerja sebab nak semayang, dan nak cari makan apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Boleh tak kita sebut sekali? Saya sebut dulu La tahzan. Macam tak makan malam lagi je. Belum. Sekali lagi. La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Cuba sebut 1, 2, 3. Faham makna, ingat kan? Jangan sedih, Allah bersama kita. Kadang-kadang kita nak buat perkara kebaikan, banyak cabaran datang. La tahzan innallaha ma'ana. Orang perempuan, para suami balik, ada masalah kat pejabat, ada orang khianat, ada orang ganggu, curi apa semua, suami balik dalam keadaan stres. Para isteri cuba tenangkan suami. Boleh tak cakap kat suami, abang, la tahzan. Dia kata, apa pula kau ni, aku ada masalah, kau nak baca Quran pula. Kalau suami ada malam ni, senang, suami faham. Isteri datang dekat abang, ingat ustaz cakap gitu, la tahzan innallaha ma'ana. Abang tak buat jahat kat orang, saya tahu abang baik, abang tak bersalah. La tahzan innallaha ma'ana. Dah ustaz, suami saya tak ada malam ni, bertugas. Kalau saya baca ayat Quran, dia tak faham juga, baca makna. Abang jangan sedih sangat, Allah bersamalah kita. Saya tahu abang tak bersalah, bagi semangat. La tahzan, jangan sedih, jangan sedih, Allah bersama kita. Lepas tu bulan depan suami balik bawa isteri muda, dia pula cakap kata la tahzan. Dia pula lah, itu salah guna ayat. Jadi yang penting balik pada masalah tawakal Nabi dalam gua tadi, menyebabkan Allah tolong selamat. Tak orang yang kejar, tak tengok kaki, tak bunuh mereka. Dan Abu Bakar bila dengar la tahzan innallaha ma'ana, Abu Bakar pun tenang hati dia.